Assalamualaikum, salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Ada berita terkini, berita panas, gempar, modus operandi terbaru scam sekarang ini. Scammer menghantar anda fail untuk anda tekan. Jika anda ada menerima apa-apa fail atau mesej yang ada tertulis VBS dekat belakang link tu, VBS. Sebelum ni Rahmat ajar jangan tekan link APK kan. Okay, yang terbaru ni dia hantar pula link VBS. Apa tu VBS? VBS tu stand for Visual Basic Script. Tak payahlah Rahmat nak explain apa maksud Visual Basic Script tu, bukan kau faham pun. Yang paling penting Rahmat dah bagi tahu jangan tekan link yang ada VBS ataupun yang sebelum ni saya ajar link APK. Scammer yang menghantar link VBS ni dia akan berjaya memasuki ke dalam PC anda. Dia akan berjaya meletakkan virus ataupun malware di dalam PC anda. Yang lebih menakutkan bila dia dah letak something dalam PC kau, data kau boleh bocor, barang-barang kau boleh kena hack, PC kau boleh digodam, dan yang lebih menakutkan kita risau, duit pun boleh hilang akibat kau tekan link VPS tu. Kepada pakar-pakar IT dia tahu link ini bahaya untuk yang ada PC je. Tapi Rahman nak bagi tahu untuk seluruh rakyat Malaysia yang tahu pasal digital, yang tak tahu pasal digital, golongan B40, M40, T20 yang tak berapa tahu sangat pasal digital ni. Rahmat pesan simple dan senang. Dapat apa-apa mesej atau link, dia minta anda tekan link yang ada VBS kat dalam perkataan tu. Perkataan tu panjang, kau nampak ada VBS kat situ, jangan tekan. Simple, jangan tekan. Nasib baik salah seorang ahli komuniti saya, komuniti yang join PPKD, Pelan Perlindungan Komuniti Digital ni, telah mengajukan pertanyaan ni kepada saya. Dia hampir nak tekan, nasib baik saya berjaya stopkan dia. Alhamdulillah, saya berjaya menyelamatkan ahli komuniti saya. Mujur dia semak, dia sahkan dan dia tanya saya dulu. Kepada anda rakyat Malaysia, Rahmat nak pesan awal-awal, ini MO terbaru. Sebelum ni dia pakai APK, sekarang dia pakai VBS pula. Next time anda semua yang mana merupakan ahli komuniti PPKD saya ni, anda boleh tanya, semak, cek dan sahkan dengan saya dulu. Saya akan bantu anda beritahu selamat ke tak selamat, boleh proceed ke tak boleh proceed, boleh tekan ke tak boleh tekan, bahaya ke tidak. So kepada anda semua, bantu sharekan video ni, info dan hebahan ini agar anda tidak menjadi mangsa scam di luar sana. Bahaya Mat, sebab handphone kau linkkan dengan PC. Join menjadi ahli komuniti saya di Pelan Perlindungan Komuniti Digital. Anda selamat, duit anda selamat, takkan kena scam. Saya akan menjadikan anda pengguna digital yang bijak. Nak duit anda selamat, dengarlah Cakap Rahmat.